nak kena lalui berbagai rintangan, berbagai macam-macam orang kat sana. Tapi kita kena ingat apa dia, yang penting kita buat doa daripada sekarang untuk kita sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Okey. Yang pertama, tawaf ni kena ada wudu tak? Kena ke tak kena? Kena. Okey. Kita ni okey, ni saya nak tunjuk lagi duduk sana. Ni belah sini. Kita tengok belah sini pintu Kaabah belah sini. Pintu Kaabah dan belah sini Hajarul Aswad. Sini. Nama Kaabah dia sengit-sengit. Okey, jadi kita akan mulakan pusingan kita dekat Hajarul Aswad sini. Okey, kalau dekat sana nanti akan ada lampu hijau untuk menandakan itu adalah tanda permulaan kita. Okey. Jadi saya nak contoh kat sini tentang kita akan buatlah sama-sama. Sekiranya okey. Kita tunjuk depanlah. Kita akan masuk kat sini sahaja. Saya nak minta sama-sama lah kita buat sama-sama sekali, semua boleh lah. Ibu-ibu, ayah semua boleh sekarang. Kita buat 2 pusingan je lah. Nak buat 7 sahaja. Saya nak sa'i pula. InsyaAllah boleh. Okey, mula-mula kita akan masuk. Kita akan niat nawaitu umrah ataupun sahaja aku melakukan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Sampai dekat sini kita akan istilam sapu dan kucuk. Kena ingat sapu dan kucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sapu, kucuk. Nampak tak? Nampak tak? Dekat. Kita akan sapu, kucuk. Yang penting kena jaga bau kita ni. Bau ni kena sentiasa mengiringi dengan Kaabah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada satu lagi cara kalau boleh kita menghadap ke Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sapu, kucuk. Nanti yang mula-mula sekali. Mula-mula kita nak mula tu boleh kita menghadap ke Kaabah. Kalau kita tak mampu sebab orang terlalu ramai, kita boleh terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sapu, kucuk dan berjalan. Okey, rakaat. Pusingan yang pertama ni kita akan baca doa yang pertama lah. Doa yang mana kita minta doa kat ayah yang merangkul pandai. Kalau saya sendiri, saya akan buat doa yang sendirilah. Yang pusingan yang pertama saya akan minta doa kepada diri saya sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Selama mana aku telah hidup, ya Allah, daripada aku kecil hinggalah besar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku yang semula yang akan datang nanti, ya Allah. Kita merayu dekat Allah, kita minta dekat Allah, kita cerita dekat Allah. Jangan satu pun dosa kita balik, kita amal ada dosa. Kita nak balik seperti mana seorang bayi dilahirkan. Itu yang kita minta. Sebab tu kita ada buku panduan, bila kita baca pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak tulis doa, tulis daripada sekarang. Pusingan yang pertama doa apa kita nak minta, boleh, tak ada masalah. Okey, dekat sini ada Hijr Ismail, kat sini ada makam Nabi Ibrahim. Tak ada masalah, kita nak jalan ke belah sini, tak ada masalah. Cumanya dekat sini Hijr Ismail, kita tidak boleh tawaf masuk dekat dalam Hijr Ismail. Sebab apa? Sebab Hijr Ismail ini adalah sebahagian daripada Kaabah. Waktu mana ketika meruntuh dahulu, jadi kita kena tawaf, kena keluar daripada Kaabah, boleh masuk dalam ni. Okey? Okey, selesai sama kita pusingan yang pertama sampailah dekat hujung ni. Ingatkan tiang ni dengan tiang itu. Yang ni hujung ni. Hujung ni adalah rukun Yamani. Disunatkan istilam tanpa sapu dan kucuk. Cumanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sapu, kucuk. Masuk pusingan yang kedua. Okey, pusingan yang kedua ni kita nak doa apa pula? Kita doalah kepada kedua ibu bapa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu bapaku, ya Allah, yang telah mana melahirkan kami, melahirkan aku, ya Allah, telah membesarkan aku, ya Allah. Kau berikanlah dia syurga yang teratas, ya Allah, Jannatul Firdaus, ya Allah. Kita doakan kepada ibu bapa kita, semoga diberi sihat,
bagaimana mereka hidup, kita berikan kesihatan kepada mereka, kita doakanlah kepada mereka yang baik-baik. Okey, sampailah dekat sini. Kita kena buat apa? Istilah kena kucuk ke tak? Kita kena kucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sapu kucuk. Masuk pusingan yang ketiga. Bila masuk pusingan yang ketiga ni, kita minta doa apa pula? Kita minta doa kepada Allah untuk ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-adik kita, sampailah pusingan yang ke-7. Okey, ni saya tutup pusingan yang ke-7 lah. Doa tu nanti tuan-tuan boleh catat. Adanya pusingan yang ke-4 saya buat. Itu pusingan ke-3. Adik-adik kita, isteri dan anak-anak kita. Dan keempat, adik-adik kita, abang kita, kakak kita, sepupu kita. Yang kelima, kita minta semua kita dapat minum air di Telaga Kausar. Nanti dekat Masyar nanti kita dapat bertemu dengan Nabi, kita dapat minum air di Telaga Kausar. Yang ke bawah, keenam, kita minta dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku dapat syurga Jannatul Firdaus Al-A'la yang tertinggi. Tapi aku tahu, aku sedar diri aku ni nak bawa syurga pun aku tak mampu, ya Allah. Aku tahu diri aku ni banyak dosa, ya Allah. Tapi aku tahu, ya Allah, Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa aku. Kita cerita, kita rintik dekat Allah. Kat sini tak payah malu nak riak. Dekat depan Allah tak payah nak malu nak riak. Sana semua orang riak, semua orang teriak. Kita kata malu nak teriak, itu orang tengok. Tak payah pun nak teriak malu. Kita teriak pi, dia baby yang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita dekat Allah. Allah, bila aku dapat syurga-Mu Jannatul Firdaus, ya Allah. Itulah yang kita nak minta selama kita hidup ini. Lepas syurga, pusingan yang ke-6, pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ke-7. Pusingan yang ke-7 ni kita minta lah, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah doa aku daripada pertama kedua semua ni makbul, ya Allah. Dan kita tambahlah lagi tuan-tuan dan puan nak tambah lagi doa, tak ada masalah. Okey, ni pusingan yang ke-7 dah saya cerita ni. Sampai dah dekat rukun yang ni, kita kena buat apa? Istilah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tak payah sapu dan kucuk. Ni saya angkat tinggi sebab untuk lelaki. Perempuan rendah sahaja. Okey? Jangan angkat tinggi pula. Rendah sahaja. Okey. Itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Okey. Kat sini saya nak tunjuk contoh. Kat sini kalau dekat Mekah kat Kaabah nanti kat sana, dia kena baca Rabbana atina sebanyak 3 kali baru kita sampai ke hujung ni. Saya nak tunjuk contoh adik ni sini. Adik ni lagi kena. Siapa nak tunjuk contoh? Okey. Contohlah, okey, kita nak potong orang ni. So kena sentiasa berada di sisi Kaabah. Kalau kita potong macam ni, rasa-rasa kita sama Kaabah. Tak kan? Jadi macam mana kita nak potong? Kita duduk depan ni, lambat ni dia jalan ni kan, contohlah. Jadi cara kita nak potong ni, kita naik ke tepi sikit, baru kita jalan. Kita nak sentiasa kita punya, baru kita mengiringi Kaabah. Okey, contoh satu lagi. Okey, adik jalan, kita tak pusing dulu. Mesti lama, Bismillahirrahmanirrahim. Sapu, kucuk. Okey, saya pun tunggu, kita duduk belakang, nampak dia keluar lah. Saya pun keluar ni. Pusingan yang ke-7. Rasa-rasa selesai pusingan tu. Kalau tak selesai, sebab tak sampai ke sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita tak selesai istilam lagi. Sampai ke lah, kita nak kena buat sampai jadikan ini adalah pusingan yang ke-8. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sapu, kucuk, barulah kita akan keluar duduk depan ni untuk melakukan solat sunat tawaf. Lepas solat sunat tawaf tu barulah kita berayu, merintih, berdoa. Tempat di antaranya mustajabnya doa dekat sini. Multazam yang terhadap Hajar Aswad dan juga multazam ataupun belakang makam Nabi Ibrahim.
Tapi kalau kita nak sembahyang dekat sini, rasa-rasa ada orang pergi lah. Kat sini penuh orang. Kadang-kadang kita sujud tu orang nak kepala. Tapi kita ambil lah roh ni. Ke belakang sampai mana dah. Kita ambil dengan kawasan yang sepak. Ataupun juga makam Ibrahim. Belah sini. Okay? Faham lagi mutawaf? Okey, seterusnya soalan. Kita ada seorang tanya soalan, saya jawablah soalan. Okey, contohlah.